Ayah, panjangnya bulu hidung ayah. Berapa lama simpan ni? Biar macam ni baru handsome. Mana boleh macam ni ayah. Nak jumpa orang, nak berbual dengan orang dengan bulu hidung terjuntai panjang macam tu. Selama ni okey je ayah macam ni. Tak nak. Cabut. Ayah, jangan cabut bulu hidung pakai tangan ya. Sakit tau. Habis tu nak pakai apa? Gunalah mesin bulu hidung. Nak guna macam mana ni? Nak guna tu buka lah dulu dia punya penutup ni. Button on off je dekat sini ya. Nanti luka lah kena kulit kat hidung tu. Tak ya. Selamat untuk digunakan. Tak makan kulit pun. Cubalah ayah try dulu. Dah okey dek? Baru. Smart ya. Tak sampai 15 saat pun cukup bulu hidung tu. Adik beli kat mana ni? Kalau ayah nak beli, ayah boleh tekan dalam beg kuning.